orang yang boleh kucing tu boleh pijak engkau lepas tu. Faham tak? Itu maksudnya God is just. Bukan what goes around comes around, maksudnya kucing pun boleh pijak engkau lah. Memanglah boleh kalau Tuhan nak tiba-tiba kucing tu pijak engkau. Faham tak? Apa kena-mengena dengan taktik ni lah. Itulah kena-mengena dia. Tuhan tu maha adil. Faham tak? God is fair. God is fair. Tapi God tu putih ke apa? Betul tak? Yelah, kita pagi-pagi ni tak boleh tidur, lawak-lawak sikit lah. Betul tak? Betul tak? Masalahnya Ya'juj dan Ma'juj ni tak kenal diri. Sebab dia dah disihirkan ke dia pakai sihir? Ada ke orang yang terkena sihir? Maksudnya dia tak pakai sihir tapi dia terkena senyonyong. Macam ada orang tu berbulu dengan budak tu kan. Tapi dia panas, dia senyonyongkan budak tu pula. Bila dah senyonyongkan budak tu tak kena senyonyong, dia pula yang panas. Dia pula yang gilakan budak tu. Sampai dia tuduh budak tu senyonyongkan dia. Betul tak? Dunia sudah terbalik. Ini macam lah dunia sudah terbalik. Jadi semua pun confused siapa yang pakai senyonyong. Betul tak? Zaman fitnah betul-betul tricky. Betul tak? Betul tak? Kita fikir balik siapa yang pakai senyonyong sebenarnya kan? Dia yang senyonyong budak tu, tapi budak tu sebab dia dah sedar lah, dah kenal ilmu senyonyong tu macam mana kan. Jadi dia senyonyong tak kena, dia tuduh pula budak tu senyonyongkan dia sampai orang tu tergila-gilakan dia pula. Sebenarnya kau punya ilmu tak cukup kuat nak senyonyong budak tu lagi. Faham tak? Alamak. Kalau ada nama senyonyong kan, senyonyong ada macam-macam level. Tapi jangan tuduh budak tu pun pakai senyonyong sampai level bomoh. Tak boleh kena pula dengan kau kenal acah-acah bomoh tu bomoh baru lah apa semua kan. Sebenarnya dah jin macam-macam jin dah bomoh tu guna lah apa semua. Betul tak? Jadi siapa yang Ya'juj dan Ma'juj? Bomoh tu lah, betul tak? Dajjal ke Ya'juj dan Ma'juj? Tapi dia tak tahap dewa lagi, betul tak? Dia punya Dajjal. Ada tak Dajjal tu dewa? Siapa kan jadikan Dajjal tu dewa? Maksudnya salah penggambaran dia. Tiba-tiba gelap pula lah, gelap masa depan ni. Asal video hari ni dia macam pecah-pecah ke apa kan? Okay. So betul tak? Betul tak? Zaman-zaman fitnah ni, sebenarnya zaman-zaman fitnah dah lama. Cuma kita sedap duduk dalam fitnah. Tapi bila fitnah dikantorkan, dah semua confused kan? Siapa fitnah siapa